Okay guys, hari ni saya nak review sebuah rumah di Taman Palma Botani Ipoh untuk dijual. Rumah yang cantik guys, jom kita review. Okay, keluasan rumah ni 18 kali 60 kaki. Nak masuk 2 biji kereta pun tak ada masalah. Semua dah siap lengkap dengan awning. Semua owner dah buat. Okay, jom kita masuk. Ini ruang tamu rumah ni, ruang tamu. Memang besar dan luas guys. Memang selesa. Okay, kita ke ruangan seterusnya. Sini ruangan dapur. Ruangan dapur rumah ni dah siap dengan tabletop. Di sana kita ada satu store di bawah tangga. Sana kita ada dapur basah. Nak memasak ke, nak mencuci pakaian ke, boleh. Order dah buat siap lah. Kita ada satu toilet area sini. Di dapur kita ada satu toilet. Memang cantik kan rumah ni. Dan kita ada satu bilik. Satu bilik di tingkat bawah ni. Okey, kita naik ke tingkat atas pula. Okey, tingkat atas kita ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Di sini bilik master bedroom dan bilik ini ada toilet. Bilik ni memang besar dan luas. Memang selesa guys. Okey. Di sini kita ada bilik yang kedua. Pun besar juga biliknya. Kita ada bilik yang ketiga. Ini adalah bilik yang ketiga. Dan ada toilet. Dan toiletnya berkongsi dengan bilik yang belah sana. Okey, jika anda berminat dengan rumah di Palma Botani ini, harga RM330,000 sahaja. Okey, jika anda berminat, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.